So, korang semua kalau macam siang macam ni, Angel memang ada dekat Gudang Bosijan untuk serve Aci-Aci yang datang dari jauh ke Gudang Bosijan. So, alhamdulillah hari ni dapat Aci. Dapat Aci. Pegang juga. Aci, dari mana Aci? Daripada Bandar Mersing, Johor. Bandar Mersing, Johor. Telah di Sol. Aci, ni kali keberapa Aci datang ke sini? Ini adalah kali yang pertama saya datang. Kali pertama. Puncanya dari mana Aci? Puncanya daripada apa yang? TikTok. TikTok live. Malam tadi Aci? Ya, malam tadi. Malam tadi Aci terus datang ke Gudang Bosijan. Aci, apa perasaannya dah sampai kat sini? Kita orang serve Aci. Okey ke tak okey, Cik? Tak tahu nak cakap, tapi terlalu okey. Okey dan okey. Alhamdulillah. Aci, Aci ada tak kata-kata nasihat untuk kita orang yang muda lagi ni, Aci? Saya menasihatkan kepada semua generasi yang muda hari ini berusaha ikutlah sebagaimana Tuhan yang ampunya ini. InsyaAllah mudah-mudahan Melayu berjaya. Amin. Aci, ada tak benda yang kita orang kena perbaiki dari segi layanan ke, barang ke yang Aci boleh tegur kita orang? Saya rasa semua dalam keadaan yang sempurna, lengkap dan cukup. Cuma apa yang kita hendakkan, nawaitu kita tu mesti telus, jelas dan tepat. Alhamdulillah. Terima kasih Aci. Sama-sama. Lagi satu. Aci, favourite makanan Aci apa? Saya? Nasi biryani wak gondan. Customer kita. Nasi biryani wak gondan. Dah berapa kali tu Cik makan? Tak tahu nak bilang lah. Tak tahu nak bilang. Selalu sana mesti singgah. Saya singgah sana lah Cik. Alhamdulillah. Acik, nanti kita ada masa nak pergi jelajah rumah Cik. Boleh tak singgah rumah Cik? Boleh sangat. Boleh, Pintu terbuka. Pintu sentiasa terbuka. Pintu sentiasa terbuka ni jajan. Boleh pergi rumah Cik. Amin. Okey Acik. Lagi sekali Acik. Dari mana Acik? Saya daripada Mersing, Johor. Telah di Sol. Terima kasih Acik. Sama-sama.